Okey semua, jom kita buat ulang kaji pantas untuk satu topik sejarah SPM yang sangat-sangat penting. Ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948. Ini adalah blueprint negara kita, so jom kita hadamkan betul-betul. Kita mula. Tapi sebelum kita dive in, saya nak share satu benda best. Kalau korang nak terus test power, nak cuba soalan-soalan standard SPM untuk topik ni, senang je. Scan kod QR ni atau terus type www.mcqspm.com. Serius, belajar aktif macam ni memang game changer. Jangan miss. Okey, jom kita mulakan. First thing first, kita tengok gambaran besar dia dulu. Macam mana sebenarnya rupa bentuk Persekutuan Tanah Melayu 1948 ni? Okey, bayangkan macam ni. Ia adalah gabungan 9 buah negeri Melayu campur dengan 2 negeri-negeri selat, iaitu Melaka dan Pulau Pinang. Tapi, ada plot twist. Singapura tak join. Dia kekal asing sebagai tanah jajahan British dan siapa bos besar dia? Seorang Pesuruhjaya Tinggi British. Sekarang, kita masuk part yang paling crucial. Boleh kata inilah deal breaker dia. Kenapa orang Melayu pada masa itu boleh terima persekutuan ni, sedangkan Malayan Union ditentang habis-habisan? Jawapannya, semua terletak pada kuasa raja-raja. Ya, ini dia poin paling penting. Ingat tak, dalam Malayan Union, kuasa raja-raja Melayu seolah-olah hampir terhapus. Persekutuan 1948 ni buat sebaliknya. Ia memulihkan semula kedudukan dan kedaulatan raja-raja Melayu. Bagi orang Melayu waktu tu, ini adalah satu kemenangan yang sangat besar. So, macam mana kuasa tu dikembalikan? Okey, pertama, wujudnya Majlis Raja-Raja. Kat sinilah raja-raja boleh bersuara. Lepas tu, mereka ada kuasa untuk sahkan rang undang-undang. Dan bukan setakat di peringkat pusat, di peringkat negeri pun sama. Apa-apa undang-undang yang diluluskan Dewan Undangan Negeri, Sultan yang kena sahkan. Nampak tak? Peranan mereka kembali penting. Okey, raja-raja dah ada kuasa mereka balik. Tapi, siapa pula yang bertanggungjawab buat undang-undang untuk seluruh persekutuan? Jom kita siasat. Inilah dia jawapannya, Majlis Perundangan Persekutuan. Dan siapa yang jadi pengurusi majlis ni? Pesuruhjaya Tinggi British. Tugas utama dia, gubal undang-undang. Simple. Dan tengoklah senarai kuasa dia. Bukan calang-calang ya, dari hal ehwal luar, keselamatan, kehakiman, perdagangan, sampailah ke bab cukai. Ini tunjukkan yang kuasa menggubal undang-undang ni sangat berpusat dan kuat di bawah majlis ni. Okey, kita tarik nafas kejap. Sebelum kita masuk bahagian paling teknikal, iaitu bab kewarganegaraan. Kalau korang rasa penerangan setakat ni membantu, apa kata korang tolong kami sikit? Tekan butang like tu, share dengan kawan-kawan dan paling penting, subscribe. Sokongan korang tu lah yang buat kami terus bersemangat. Baiklah, dah ready? Jom sambung. Topik kewarganegaraan ni, dia nampak macam rumit sikit, tapi ia sangat-sangat penting. Dan korang kena ingat, kalau nak banding dengan Malayan Union, syarat dalam Persekutuan 1948 ni diperketatkan, jauh lebih ketat. Secara asasnya, ada 2 cara utama nak jadi warga negara. Pertama, secara automatik, nama rasminya kuat kuasa undang-undang. Cara kedua pula, kena mohon. Ini kita panggil pendaftaran. Jom kita tengok contoh, baru senang nak faham. Okey, kita tengok kes pertama. Kenalkan Johan. Katalah dia lahir kat luar negara. Tapi, dia automatik dapat warga negara. Macam mana tu? Kuncinya terletak pada ayah dia. Sebab ayah dia seorang rakyat British, Johan pun dapat secara automatik. Jadi, apa benda rakyat British ni sebenarnya? Senang cerita, dalam konteks ni, ia merujuk pada sesiapa yang lahir di negeri-negeri selat macam Melaka dan Pulau Pinang ataupun mana-mana tanah jajahan British yang lain di dunia. Status ni wujud sebab tempat kelahiran mereka tu di bawah pemerintahan langsung British. Okey, sekarang kita tengok cara nombor 2 pula, pendaftaran. Contohnya, ada pemuda A ni. Dia lahir di Persekutuan Tanah Melayu dan dah menetap kat sini selama 15 tahun. Dia tak layak secara automatik, tapi dia layak untuk memohon. Tapi, memohon tu bukan sekadar isi borang ya. Syarat-syarat tambahannya ketat gila. Pemohon kena ada tingkah laku yang baik, tak ada rekod jenayah, kena boleh kuasai bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dan yang paling utama, kena bersetuju untuk taat setia pada persekutuan. Nampak? Bukan senang-senang. Ini contoh fun sikit bagi senang ingat. Bayangkan, Cristiano Ronaldo lahir di Persekutuan Tanah Melayu. Ayah dia pula orang Portugal yang dah duduk sini lebih 15 tahun. Adakah dia dapat warga negara secara automatik?
Jawapannya, tidak. Tapi dia boleh memohon melalui pendaftaran. Itu pun kalau dia lepas semua syarat-syarat ketat yang kita bincangkan tadi. Dan itulah dia, secara ringkasnya, ciri-ciri utama Persekutuan Tanah Melayu 1948. Kita dah sentuh pasal struktur pentadbirannya, macam mana kuasa raja-raja dipulihkan, siapa yang buat undang-undang dan syarat-syarat kewarganegaraan yang lebih ketat. Harap korang dah nampak gambaran besarnya sekarang. Okey, kalau ada satu perkara je yang korang kena ingat dari semua ni, tolong ingat yang ini. Persekutuan 1948 ni sangat penting sebab ia telah mengembalikan kuasa Raja-Raja Melayu dan pada masa yang sama menetapkan satu kerangka baru untuk pentadbiran dan kewarganegaraan. Inilah acuan yang membentuk negara kita hari ini. Dan sekarang giliran korang pula. Dengar dan tonton sahaja tak cukup nak bagi semua fakta ni lekat dalam otak. Cara terbaik nak mantapkan ingatan? Melalui latihan aktif. Jadi cabaran saya untuk korang, terus ke www.mcqspm.com sekarang, jawab soalan-soalan topikal tu dan pastikan korang betul-betul kuasai bab ni. Selamat maju jaya!